selebihnya mempelajari adab daripada beliau. 4.500 orang itu tuan-tuan belajar adab, manakala 500 orang saja yang belajar hadis, fiqh dan sebagainya daripada beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Adapun kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tak belajar adab. Maka itu kita merasakan kita satu level dengan para ulama dahulu kala, dan kita menyatakan hum rijal wa nahnu rijal, mereka itu rijal, kami pun rijal. Saya pun tak tahu apa itu rijal. Tapi itulah ungkapan mereka yang nak menyamarkan mereka dengan para ulama. Karena itu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyatakan masalah ini pendakwa. Ini pendakwa. Ini cuba ni pendakwa ni tuan. Pendakwa alim hakikatnya bodoh. Pendakwa ini tuan-tuan dan puan-puan tergolong dua golongan. Yang pertama sekali, mereka tuan-tuan dan puan-puan menzahirkan dakwaan itu. Tulis dalam akhbar, menyatakan pendapat ulama dahulu kala tidak sesuai digunakan pada zaman ini. Kami lebih faham zaman kami daripada mereka. Pendapat mereka seumpama Pak Pandir dan sebagainya. Orang Indonesia tahu Pak Pandir? Tak siuman dan sebagainya tuan-tuan. Manakala pendakwa yang kedua, dia tak berkata, dia tak sebut. Tinggal lagi kalau kita kata kepada dia kau tak tahu, dia melatah tuan-tuan, mau dia duduk begitu. Kedua-duanya pendakwa, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Orang yang macam ini tetap akan Allah uji pada suatu masa kelak. Orang yang kata dia hebat dan sebagainya, karena itu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebut kisah yang dinakalkan oleh Imam Abdul Wahab Syarani radhiyallahu anhu mengenai seorang lelaki yang menyatakan tidak ada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu ini selain Abu Bakar yang lebih alim daripada aku. Dia kata tak ada. Abu Bakar seorang lebih alim daripada aku. Yang alim itu semua daripada aku ataupun bawah lagi daripada aku. Dia datang seorang lelaki menyatakan ia benar kau alim yang syariah. Berapa hendak janggut engkau dia kata. Berapa nak janggut engkau? Faham tuan-tuan? Tuan-tuan kira berapa janggut tuan-tuan? Kalau janggut memang tak berjanggut, dagu tak berjanggut, kita lain. Ini janggut yang banyak orang Arab ataupun orang India ni tuan-tuan. Yang Masya Allah tuan-tuan rimbun. Cuba bilang berapa janggut tuan-tuan? Kemudian tuan-tuan diceritakan Muqatil Al-Azdi menyatakan kepada muridnya, kau tanya aku semua perkara melainkan hakikat aras sahaja. Aras aku tak tahu, aku tak pernah tengok dia kata. Lain semua aku tahu tak tahu. Maka kata seorang lelaki kepadanya, siapakah yang mencukur rambut Nabi Adam alaihi salam ketika dia menunaikan haji? Siapa tu? Siapa tu? Tanya Ali bin Fatwa. Cuba tanya Ali bin Fatwa. Ada dalam kitab. Maka terdiam beliau dan menyatakan, ucapan engkau bukan daripada engkau, tapi datang daripada Allah menegur aku. Dia kata, faham? Ain. Tak ada adab. Tak belajar adab. Adab dahulu yang penting. Karena itu tuan-tuan kita memandang bahawa semua orang seumpama kita atau lebih daripada kita dan sebagainya tuan-tuan. Syekhul Syuyukh Al-Imam Abu Madian Al-Ghawth Syadah Ba'lawi punya sirruh dia. Ketika Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ditanya siapa lebih hebat, Faqih Muqaddam ataupun Syekh Abdul Qadir Jilani. Tengok adab Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia tak kata Faqih Muqaddam Ali dan sebagainya, tidak, tapi Faqih Muqaddam seorang kutub, dan kami hampir dengannya sebab ia adalah merupakan merabbi ruh dan jasad kami. Dia datuk kami, moyang kami dan juga guru kami. Manakala Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kutub pada zamannya, kemudian diambil alih oleh Abu Madian Al-Ghawth, kemudian diambil alih oleh Al-Imam Faqih Muqaddam. Syuk ada. Adapun kita, lah guru aku lebih hebat daripada guru kamu. Aku lebih zuk apa dia? Zuk tu ada dekat jalan nampak tu zuk. Tahu zuk ni? Pak Kiai tak nak saya bawakan malam ni. Malam ni sesuai malam Ahad sesuai. Kita akan segera kesempatan majlis kita ke sana. Faham? Untuk apa dia? Majlis kami lebih majlis apa dia? Ini semua tuan-tuan
meletakkan hubungan umat. Kita tahu ada mufadalah antara awliya Allah salihin, tapi kita tak ditanya oleh munkar nakir, siapa yang alim, siapa yang tidak, siapa wali, siapa tidak, tuan dan puan. Kita beriman seperti mana firman Allah dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam al-farq bain ahadin min rasulih. Kami tak membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Semua wali itu wali, tinggal ada kelebihan dan kami tidak mengetahui siapakah yang lebih antara mereka. Faham tu? Ini perlu kita fahami pada era umat Islam, ahli sunnah wal jamaah mula berpecah. Sebab menyatakan jamaah kami lebih hebat, guru kami lebih alim, guru kami dah sampai sana jadi tutup wakil Tuhan. Ya Allah, tuan-tuan, saya tahu tutup seorang dia. Ini kat perempuan ada 10 tutup. Mana pun itu tuan-tuan, datang daripada mana ucapan ini? Karena itu penyelesaiannya kembali kepada salaf, kembali kepada kitab-kitab syair-syair. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Al-Imam Al-Madian Al-Ghaz menyatakan ma lazzatul 'aish illa sahbatul fuqara humus salatin wasyada wal umara fashabhum wa ta'addab fi madarisihim. Tidak ada perkara yang paling lazat bagi orang yang fakir. Kalau orang minta derma tidak tentang bukan orang miskin, tapi fakir yang hanya mengharap kepada Allah, yang berhajat kepada Allah, tidak kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kelazatan bagi mereka melainkan bersahabat dengan fuqara. Tak ada kehidupan yang lazat bagi kita yang suluk, yang berjalan menuju kepada Allah, melainkan bersahabat dengan fuqara ini. Karena hakikatnya mereka adalah sultan, raja, pemerintah, yang kerana mereka itu bumi masih lagi menumbuhkan tumbuhannya, karena mereka itu langit masih lagi mencurahkan hujannya, karena mereka itu kita mendapat sinaran matahari. Dan beliau menyatakan fashabhu, bersahabatlah kamu dengan mereka, tetapi ingat wa ta'addab, ini yang tak ada, beradablah dalam majlis mereka. Sesiapa yang hadir dalam majlis waliullah dan menyangka mereka itu seumpama mereka, diharamkan berkat wali itu bagi mereka. Ini perlu kita jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu merasakan diri kita ini tidak ada apa nilai di sisi awliya Allah salihin, yang dengannya barulah kita mendapat manfaat daripada mereka. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cari guru yang maksum, yang tak ada salahnya. Kalau nak cari guru yang maksum, kalau nak mencari syarah yang maksum, jangan panggil Ustaz Fuad, panggil Jibril alaihi salam. Elok panggil Israel, tuan-tuan. Maksum. Tak nak ada salah langsung. Karena itu tuan-tuan, ini penting. Kalau ulama menyatakan bahawa sebab putus seseorang adab mereka dengan guru mereka. Kalau kita tak beradab pada hari tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mendapat sebarang manfaat daripada ilmu yang Allah kurniakan kepada awliya-Nya. Dan kita takut Abu Sahl As-Sa'luki, seorang wali Allah yang dididik oleh Imam Shibli radhiyallahu anhu. Shibli tuan-tuan dan puan-puan yang dia bilang, beliau berzikir tergantung kepada tuan-tuan kalau anak tak sedar, mercik darah dan kepalanya, membentuk kalimah alif lam dan ha itu Allah. Cuba tuan-tuan buat. Cuba tuan-tuan antuk kepada Al-Imam Abu Sahl As-Sa'luki menyatakan bahawa derhaka kepada kedua ibu bapa ada taubat, tapi derhaka kepada guru tidak ada taubat bagi mereka. Karena itu ucapan terakhir Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu di kursi tempat beliau mengajar di rumah Abidah di Iraq, yaitu sesiapa yang mengingkari seorang di kalangan waliullah, maka mereka diharamkan daripada keberkatan keseluruhan waliullah. Karena hakikat awliyaillah itu adalah satu. Seumpama apabila kita mencintai Nabi Muhammad, kita mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Begitulah hakikat kita, tuan-tuan.
dan perempuan dengan awliya ilahi salihin. Maka kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, benteng asabiyah